Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sihat? Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Kamu sihat tak? Sihat. Ustaz, saya nak tanya sikit. Kalau saya nak tanya sikit masa bulan Ramadan ni. Kalau kita sakit, kita makan ubat. Lepas tu kita puasa balik. Boleh ke macam tu? Oh, kalau sakit, makan ubat, lepas tu kita puasa balik. Jawapannya tak boleh. Kalau makan ubat, batal lah puasa. Sebab kita makan ubat tu ikut mulut. Sebab mulut di antara rongga yang terbuka, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka membatalkan puasa. Ustaz, tapi kalau doktor injek kita dengan ubat tu, batal juga ke puasa kita? Kalau injection lain. Sebab injection dia mungkin melalui tangan, dekat bahu kan. Dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang tertutup. Jadi berbeza tadi dengan makan ubat. Kalau masukkan ubat dengan injection, dia tidak membatalkan puasa kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang tertutup. Tapi dia boleh membatalkan puasa juga kalau ubat tersebut memberikan kesegaran pada badan ataupun tenaga pada badan. Asalkan ubat tersebut bukan merupakan makanan ataupun minuman pada badan. Jadi sekadar injection masukkan ubat, dia tidak membatalkan puasa. Ustaz, saya ada soalan lagi satu untuk Ustaz. Okey, boleh. Mak saya cakap kalau kita puasa, kita ponteng, kita tak boleh raya. Betul ke macam tu? Kalau kita tak puasa, kita tak boleh raya. Jawapannya ya, betul. Sebab hari raya ni hari kemenangan bagi umat Islam. Menang daripada sudut apa? Setelah kita berpuasa sebulan Ramadan, tak makan, tak minum, kita lawan hawa nafsu, kan? Lepas tu kita raya. Jadi kita menang lah. Kalau tak puasa, macam mana boleh menang pada hari raya tersebut? Jadi mak cakap tu betul lah. Kalau tak puasa, kita tak boleh raya. Bermaksud kalau hari raya ni hari untuk kemenangan, bagi orang yang menang saja. Tapi kamu darjah berapa? 2. Darjah 2. Cuba belajar puasa. Kalau dalam macam usia kamu, walaupun kamu belum akhir balik kan, kamu belum cukup wajib untuk kamu puasa, cuba belajar puasa. Tapi dalam usia kamu, kalau tak puasa, tak apa, boleh raya. Dalam usia kamu boleh belajar. Tapi kalau kamu dah akil balik, kalau tak puasa, jadi satu benda yang berdosa lah, dan memang tak menang lah, tak boleh raya lah, tak sepatutnya lah nak merayakan hari raya tersebut. Betul tu cakap mak tu. Tapi cubalah untuk puasa penuh. Kalau tak dapat, tak apa, dalam usia kamu lah. Oh, macam tu. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.